Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, dijangka bergegar malam ini apabila dua pasukan penuh tradisi, Negeri Sembilan FC dan Johor Darul Ta'zim, bakal bertembung dalam aksi Liga Super yang dinanti-nantikan penyokong seluruh negara. Dengan tiket yang laris bak pisang goreng panas, perlawanan ini bukan sekadar soal tiga mata, tetapi juga soal maruah, ego dan kebangkitan sang rusa di hadapan penyokong sendiri. Selepas tamat aksi Minggu 14 Liga Super, tumpuan kini beralih kepada pertembungan panas Minggu 15 yang menemukan Negeri Sembilan FC menentang juara bertahan, Johor Darul Ta'zim, malam ini di Paroi. JDT hadir dengan moral tinggi selepas menewaskan Selangor 2-0, sekaligus meneruskan rentak kemenangan mereka musim ini. Dalam masa yang sama, Negeri Sembilan pula tidak mahu sekadar menjadi pelengkap jadual, apatah lagi beraksi di hadapan puluhan ribu penyokong setia sang rusa. Apa yang menarik, sambutan penyokong untuk perlawanan ini sangat luar biasa. Setakat kemas kini terkini, lebih 13,000 tiket sudah terjual, dan angka itu dijangka terus meningkat sehingga sepak mula. Tidak mustahil, rekod kehadiran tertinggi musim ini bakal dipecahkan, memandangkan sebelum ini aksi Negeri Sembilan menentang Selangor, pernah mencatat kehadiran lebih 25,000 penyokong, manakala perlawanan menentang Kuching City pula menarik hampir 24,400 orang. Ini jelas menunjukkan, aura JDT masih menjadi tarikan utama di setiap stadium, namun dalam masa sama, memberi motivasi tambahan kepada pemain Negeri Sembilan untuk membuktikan mereka mampu memberi tentangan sengit kepada gegasi Liga Malaysia itu. Dengan sokongan padu di Paroi, dan semangat membara untuk mencipta kejutan, sang rusa pastinya tidak akan memberi laluan mudah kepada Harimau Selatan malam ini. Persoalannya sekarang, mampukah Negeri Sembilan menghalang dominasi JDT, atau Harimau Selatan sekali lagi akan membawa pulang tiga mata penting dalam misi mempertahankan kejuaraan? Siaran langsung, perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026, Minggu 15, antara Negeri Sembilan lawan JDT FC, pada Jumaat 9 Januari 2026, malam ini, sepak mula jam 9 malam, di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi. Segalanya bakal terjawab malam ini, dalam aksi yang dijangka penuh drama, emosi dan intensiti tinggi.